Ni apa hal ni, ramai-ramai kat sini ni, berbaris ni. Ni dekat pasar Coket tuan-tuan. Ramai orang berbaris nak naik lori biru sana, Balai Maria. Ini di pasar Coket. Sekarang ni operasi immigration dengan DPKL di pasar Coket. Kawasan Coket ni memang ramai sekali pengunjung dan peniaga warga asing di sini. Okey, Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel KL Info Media. Untuk ulasan kita kali ini ialah tentang satu lokasi yang memang hotspot panas di Kuala Lumpur ni, salah satunya iaitu di Pasar Coket. Pasar Coket ni memang terkenal lah kerana dia pun sebelum ni mendapat julukan mini Jakarta di lokasi ini iaitu di Bazar Sudirman dan juga di Pasar Raja Bot di sebelahnya tu jadi hari ini kita akan membuat sedikit tinjauan di Pasar Coket ni untuk kita lihat suasananya. Jadi abang akan tunjukkan suasana di pasar ni dulu, kemudian baru kita saksikan video untuk kita beri ulasan dan reaction ke atas video tersebut selepas abang tunjukkan video-video di suasana di sini sebelum operasi pihak immigration kerana abang tak sempat nak ambil video. Kebetulan waktu itu hari Ahad, hujan lebat di sini jadi kita akan ambil pada waktu yang lain. Jadi mari kita tengok suasana di sini sebelum operasi pihak immigration tu jadi lokasi ini memang kalau kita tengok dalam video ni memang kawasan ni memang selalunya padat, terutamanya pada hujung minggu dan ada kelesisan Hamlah. Ini lokasinya dan suasana di kawasan luar dan tuan-tuan boleh tengok di keadaan di dalam ini ini kita di Pasar Coket di sebelah sana ada pasar baru iaitu Pasar Raja Bot yang masih sedang pun dibuka. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok di dalamnya memang banyak dan ramai sekali pengunjung, terutamanya warga asing dari Indonesia dan berbagai negara lah. Tapi ini memang tempat warga Indonesia datang untuk berbelanja dan juga ada yang berniaga pun di sini. Banyak sekali warga Indonesia kerana barang-barang keperluan mereka daripada Indonesia banyak di sini jadi untuk itu kita akan beri ulasan untuk video-video yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia dan Miasat. Okey, jom kita tonton video tersebut sambil kita memberi ulasan. Operasi kutip Coket oleh Jabatan Immigration Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur operasi ini telah pun dijalankan oleh pihak immigration pada 13 April 2025 iaitu hari Ahad baru-baru ini jadi seramai 52 pegawai pelbagai pangkat telah menyertai operasi ini dan termasuk dengan pihak DPKL sekali jadi kalau kita tengok dalam video ni waktu ini memang waktu puncak, ramai sekali pengunjung dan tuan-tuan boleh tengok ada yang cuba melarikan diri dan ini video mereka telah pun digari untuk dibawa ke depo tahanan di mana saya sebutnya kalau tak salah saya jadi kalau kita tengok video ni ramai sekali warga Indonesia yang berada di dalam premis ini kerana ini memang lokasi mereka berkumpul untuk mendapatkan barang-barang keperluan kerana di sini banyak sekali jajan-jajan daripada Indonesia dan mudah didapati di sini jadi memang ini tempat menjadi tumpuan mereka kalau kita tengok ramai yang berbaris sekarang ini daripada maklumat yang terdapat hampir 300 orang yang berjaya ditahan oleh pihak immigration, termasuk juga warga Bangladesh, Myanmar dan sebagainya. Operasi ini berjalan sampai ke petang kerana ramainya warga-warga asing ditahan dan diperiksa di sini
Jadi mana yang kita lihat ni, pihak immigration akan mengambil ataupun menyita barang-barang yang pada negara yang tidak mempunyai lesen yang berada di sini. Kalau tuan-tuan nampak, ramai sekali, kebanyakannya warga Indonesia. Selama 136 orang telah diperiksa, dan ramai juga yang ditahan, termasuk ada kedai-kedai kopi di sebelah sana itu. Ramailah yang berada di situ. Jadi semuanya telah dibawa ke pusat tahanan immigration di Semenyih lah, kalau tak salah abang. Okey, dengan itu sampai di sini dulu video reaction kita. Nanti kita akan buat reaction video untuk evakuasi lain pula, tuan-tuan. Okey, dengan itu assalamualaikum dan bye-bye.